Regimen Semboyan Diraja adalah satu unit bantuan tempur di dalam Tentera Darat Malaysia. Regimen Semboyan Diraja bertanggungjawab mengadakan dan mengekalkan saluran-saluran perhubungan untuk markas dan elemen-elemen taktikal Tentera Darat Malaysia. Regimen Semboyan Diraja juga bertanggungjawab menguruskan semua aspek pelaksanaan peperangan elektronik dan sistem amaran awal untuk Tentera Darat Malaysia. Sejarah Regimen Semboyan Diraja bermula dengan penubuhan satu truk perhubungan di depoh latihan Regimen Askar Melayu di Port Dickson dalam tahun 1949. Truk perhubungan ini telah diasaskan dengan mengumpulkan anggota-anggota semboyan, pengendali radio ataupun radioman yang berkhidmat di dalam Batalion Pertama, Batalion Kedua dan Batalion Ketiga Regimen Askar Melayu di dalam trup semboyan. Jadi Regimen Semboyan ini berasal dari Regimen Askar Melayu Diraja. Latihan khusus pasukan semboyan Special to Arm Training diberikan di Sekolah Semboyan di Kamp Sungai Besi, sebelumnya di Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur. Sekolah itu sekarang dikenali sebagai Institut Komunikasi dan Elektronik Tentera Darat. 10 Brigade Para pula mempunyai bantuan tempur daripada Skuadron Semboyan Para, di mana setiap anggota Skuadron Semboyan Para telah layak mendapat tauliah sebagai anggota payung terjun. Slogan kata Regimen Semboyan Diraja adalah pantas dan pasti.